Okay, Assalamualaikum. Saya ada sebuah Saga BBT. Masalah dia bunyi kat bahagian ada carrier bila bawa tu, bila braking pun sama. Crack crok. Okay, so owner ni dia dah buat habis lah bawah. Ada carrier ni saya cakap dia dah buat habis lah. Exober, lower arm semua dah tukar dah. Tapi tak selesai masalah tu. Sebab apa? Yang bunyi bukan itu. Yang bunyi ni skru ni. Skru ni hilang. Skru ni hilang. Okey, jadi kita dah buat baru. Lepas tu yang sini pula washer yang dia pakai tu terlalu besar. Tutup terus. Jadi subframe ni tak boleh main tau. Subframe ni dia ada bushing di tengah-tengah dia untuk absorb gegaran enjin. Ini contoh washer yang dia pakai. Ni kalau saya tengok ni, washer ni washer screw cross member ni. Washer ni tak sesuai. Sebab apa saya tak sesuai? Dia flat, rata. Kalau original dia ni, washer dia macam ni, dia tangga. Washer besar dia tangga. Tapi washer tu original kereta je ada datang. Kalau nak cari memang kena cari Afkat lah, yang potong kereta. Tu baru ada. Kalau kat spare part, kedai washer memang tak ada. So kita buat kat sini, bush dia ni dah baru. So kita pakai washer spring je. Jadi dia ada space untuk bush ni main tau. Baru hilang bunyi tu. Kalau contoh masih ada lagi washer original, pakai balik washer original. Jangan terbalik tau. Yang tinggi tu atas, dia ada tangga. Supaya dia buat washer tangga tu daripada original kilang, untuk ada gap. Washer ni ada gap. Dia ada gap. Jadi subframe ni boleh main. Jangan terbalik pasal macam gitu. Nanti terus the lock frame tu tak boleh main. Tu yang bunyi bila kereta ke depan ke belakang belok. Okey lah. So kereta ni pun kita dah buat balik. Kita dah ikat tok balik. Alhamdulillah kita pun dah test run tadi. Dah clear dah bunyi. Okey. Ada apa-apa masalah, bunyi under carriage ke apa, nak servis, boleh Roger terus kita di mana? Di Zaran Auto. Okey, Assalamualaikum.